orang sekeliling, kawan-kawan, semua dah move on, semua dah ada pasangan, semua dah nampak bahagia dalam rumah tangga masing-masing. Tapi hidup anda masih berada dalam tempat yang sama lagi. Tengok kawan-kawan dah kahwin, dah ada anak, tersenyum kita kan bila dia orang share dekat media sosial. Bahagianya lah rasa bila berkongsi tentang perayaan, tentang sibuk membeli pakaian-pakaian sekolah anak-anak, ragam-ragam anak-anak kat sekolah. Memang kita tersenyum, kita tumpang bahagia. Tetapi dalam hati kita yang single ni rasa masih ada kekosongan, rasa masih sunyi. Itu normal, bukan awak seorang je yang rasa macam tu. Tapi bila perasaan tu dah semakin kuat, kita rasa macam semakin sunyi, kita rasa memang kita perlukan pasangan hidup, mungkin itu tanda Allah dah bagi tahu dekat kita ni bahawa kita sebenarnya dah patut ada pasangan. Dah sampai seru lah orang cakap, tanda hati kita ni dah ready untuk dimiliki, ready untuk berkasih sayang, ready untuk berpasang-pasangan, ready untuk hidup bersama selamanya. Tak salah, okey? Bila nak mula mencari jodoh, tak kisahlah umur berapa sekalipun, asalkan kita tahu hala tuju hubungan tersebut. Itu tanda kita ni dah sampai dekat fitrah yang Allah telah kurniakan. So, jangan malu nak mulakan. Jangan pernah rasa kita ni lambat untuk cari jodoh. Sebab apa yang ada pada diri kita, perasaan kita, emosi kita, Allah tahu. Hati kita sunyi ke semuanya Allah tahu. So, kita bagilah peluang kat diri kita ni. Kalau sebelum ni kita menolak perkahwinan, bukalah peluang tu besar-besar supaya kekosongan tu tadi dapat diisi dengan sesuatu yang membahagiakan. InsyaAllah, kalau anda baik, ada seseorang yang baik sedang menanti anda.